Hui, bus. Kat sini ke? Mana kan net yang ni ayah? Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita di YouTube channel saya, AI Isha Dote. Okay, so hari ni apa yang saya nak buat malam ni adalah saya nak prank Aziz. Tapi saya takut dia siap mandi lah sebab sekarang ni dia tengah mandi. Sabun, oh sabun, di bilik mandi, sabun. Jadi apa saya nak buat adalah saya nak buat prank ni yang bau tu. Saya rasa dia tak pernah bau lagi benda ni. Sebab saya sendiri pun saya tak pernah bau. Hari ni sebab dia kan suka menyanyi. Jadi dia dah siap mandi dah weh. Sekejap. Okay, sekejap. Okey, demi menjayakan misi kita pada malam ini, kita memerlukan sebatang mikrofon. Sebab macam yang korang tahu, suami saya ni kan penyanyi dan dia suka menyanyi. Bila dia suka menyanyi, saya akan bagi mic ni dekat dia. Selalunya kalau dia dapat mic, dia akan happy. Saya tak tahulah kenapa dia kalau dia dapat mic, dia happy. Saya paling tak happy kalau saya dapat mic. Saya tak tahu sebab apa. Tapi korang faham lah. Dia kurang tu masalahnya. Lama. Okey, jadi sekarang ni saya nak kena spray. Saya tak tahu macam mana saya nak spray benda tu sebab dia buset gila weh. Dia bau macam lokek, bau macam tikus, korang blend. Lepas tu dia macam bau tikus yang korang blend, lepas tu korang perak macam jeruk gitu. Bau busuk gila dia aku nak buka tadi. Jadi saya tahu saya nak spray macam mana. Saya nak tanya dia soalan lah. Mungkin aku pula yang tersalah lagi. So sekarang ni sebab Aziz malam ni dia kerja malam, jadi saya nak pergi tanya-tanya dia. Dia selalu suka kalau saya bertanya-tanya buat konten ni. Jadi jom lah. Okay, disebabkan saya tak nak bagi dia dengar apa yang saya buat, jadi saya akan buat dekat ruang tamu lah. Dia punya ni saya kena spray. Tapi saya risau juga adalah saya pakai telekung. Lepas tu saya nak spray benda busuk ni. Lepas tu nak pergi bagi kat dia lagi. Tapi saya takut dia dengar sebab dia tengah mandi tadi. Aktif lagi lah weh. Wish, hello. Macam hello. Saya rasa mic ni dia buat karaoke tapi macam saya rasa dia buat karaoke mic ni. Tapi saya rasa boleh kot. Tak apalah kalau macam ni bau. Tak sanggup aku. Sekejap saya nak buat soalan apa yang sekejap lagi. Kita suruh dia ni lah jawab soalan teka-teki. Okay, so saya kena spray dulu. Oh, busuk boh. Dan ni, kalau aku pakai kain, nampak sangat ni aku tutup busuk ke benda. Aku takut dia syak. Ya, sudahlah. Dia tahu kalau aku prank dia. Sekejap, gini. Saya takut dia kenakan saya balik. Meanwhile, okay, disebabkan benda ni terlampau busuk, saya terpaksa tutup muka saya jadi ninja. Saya terpaksa, saya nak ambil emas, saya takut nampak sangat. Kalau gini saya acah-acah nak tunjuk macam mana dia payah. Oh wow, busuk lah, tak sanggup aku. Wish. Hui. Bismillahirrahmanirrahim. Hui, bus. Oh, tak jadi pun nak tak. Hui, tak. Sikit sudah. Busuk. Okey, so sekarang saya dah spray. Saya nak pergi cari dia dah jap. Saya rasa dia baru lepas solat. So jom, kita nak pergi teka-teki bersama Aziz. Okey, hari ni saya bersama suami saya. Apa konten kita nak buat hari ni? Macam saya cakap tadi, kita nak buat konten tanya soalan jujur lah. Sebab memandangkan kita dah nak raya, jadi saya nak tanya dia, makanan apa yang time raya dia rasa macam tak sedap. Macam tu. Macam saya jujur saya cakap, saya tak suka rendang, sate. Yang tu memang saya tak suka. So saya nak tahu dia. Di sini, dia dah ada kat depan dah. Di sini, saya nak tanya awak.
Mesti ni tak payah nak ikhtilat sangat lah. Okey yang konten saya, awak pernah tengok tak kat TikTok? Ada kan konten yang dia tanya makanan apa yang rasa tak patut ada time raya. Yang rasa macam tak payahlah ada time raya. Pernah kot. Apa? Ni soalan awak kan? Soalan saya. Macam saya sate, saya tak suka sate. Dengan dia mani-mani gitu tak sedap ke? Tak tahu lah, saya rasa makanan raya semua Sedap. macam okey. Ya, sebab tu perut awak Tapi bulat. yang saya jarang makan, saya rasa macam lemang lah. Tapi sedap je, tapi saya jarang makan. Kenapa awak jarang makan lemak? Saya macam suka lagi nasi impit kot. Oh, macam saya nasi lemang ke nasi impit ke memang saya tak makan ya. Orang kata lemang dengan ketupat tu macam sama kan? Tapi saya Tak sama suka pun. ketupat lagi. Lemang yang bulat tu kan Tapi dia ketupat. sama je. Tak, lemang dia bakar. Yelah. Ketupat kita rebus. Kukus. Beza lah. Kukus. Setahu saya lah, tak tahulah. Orang buat apa? Okey, kalau macam air di hari raya, yang rasa kenapa air ni tiap kali raya mesti dia ada, tak perlu ada pun. Macam saya like chicken. Like chicken. Chicken bestnya. Tak suka. Kalau kat Kelantan, kat sini mesti gitu juga ke? Tak ada. Kat sini ke apa? Kat sini ke apa? Selain like chicken. Nampak bagi mic. Sebab ada ke dalam TikTok tu ke. Dia Dia guna connect buat. ke? Tak connect pun. Dia connect lah. Dia connect dengan phone. Oh, gitu Ha-ha. Betul. Nah, Nak tipu saya mana ada? Cepatlah. Air yang tak best time raya. Cepatlah. Tahu lah, saya rasa macam air sama. Tak lah, saya pun tak ingat air raya air apa. Nampak tolak. Tak ada apa. Okey, kita tutup dulu. Yang awak tak bercakap, saya tutup lah. Okey, kalau macam saya, I like chicken. Kalau macam kuih raya, cepatlah yang kuih raya. Ayam kuih raya. Gapo ni? Ayam kuih raya. Cepat. Busuk. Ayam cepatlah kuih raya. Kuih raya jawab dulu kuih raya apa? Tak payah dah bau lah orang suruh jawab kuih Saya raya. try bau tu. Sebab saya macam Sebab Kiki tidur atas ni. busuk Kiki tiba-tiba. tidur atas ni tadi. Tak ada pula bau. Okey, kuih raya yang awak paling tak suka. Macam saya elemen London. Lepas tu yang biskut aiskrim tu macam tak giuk pun sebenarnya dia. busuk cepat. attack mic ni. Cepatlah ya. Sumpah lah bau Kiki. Ya, Kiki duduk tanya di punggung dia, bontot dia. Busuk gila bau longkang. Longkang apa je? Sumpah bau longkang. Tak Ni- Kiki bau ni. Ni mic awak yang awak pakai time karaoke lah. Awak selalunya awak suka mic. Macam saya tak suka mic. Salah awak apa tadi? Biskut raya. Biskut raya saya tak suka yang macam putih-putih. Oh, biskut saju. Tak tahulah. Saju Ada rasa kan? macam saya tak suka. Saya tak tahu. Biskut saju. Kan? Oh, Tak ya. tahu kuih apa. Biskut Arab. Tak tahu, saya tak tahu. Saya rasa kuih biskut apa. Arab. Tapi kuih tu memang macam tak best lah bagi saya. Dia putih lah warna dia. Tapi dia tak rasa kacang. Dia rasa macam tak lah. Saya rasa biskut Arab. Yang warna-warni tu Mulut bau. Tosik. Busuk gila. Ah, Busuk. tak busuk. Bangga apa? Bangga apa? Mau bau lah. Weh. Weh. Tak usik. Tak Bang. usik. Try lah bau. Dari situ. Yelah Saya bau pakai lah. Cuba bau. Ayah Bau Kiki. pegang mic dulu. Cuba bau Ayah Kiki. pegang mic dulu. Bau lah Kiki.
Try lah bau kiki macam mana. Tak adalah bau kiki. Betul bau kiki. Betul bau kiki. Lah bau kiki. Apa lagi ni? Jap. Sumpah busuknya. Okay, makanan favourite pula tanya hari raya. Mana tahu sebab saya kan mestilah saya kena masak pagi raya tu. Saya suka lontong. Oh, lontong. Kat Kelantan sumpah awak tak akan jumpa. Jarang sangat. Melainkan menantu dia balik raya, dia buat lontong. Saya suka Tapi lontong. jarang Lontong memang- sangat. Tapi kat lontong rumah sedap. kat rumah cik, rumah mak tu kan, rumah nenek tu, dia akan buat lontong. Sebabnya mak saudara saya yang ibu tu dia akan buat lontong. Selalunya lah dia akan bawa, dia akan letak situ. Macam tu. Tanyalah saya pula, saya suka apa? Kalau awak suka apa? Tak pakailah mic ni. Mana kan nek yang ni ayah? Ada. Sungguh-sungguh. Dah tu apa function tu. awak ada dekat saya? Sebab awak kan penggemar mic. Lepas tu saya bagi tu ayah. Ayah suruh. Try lah bau kiki. Ya, bau kiki. Ayah dah. Ya, try je. Ayah. Saya tak sebab saya ni dengar. Saya takut benda ni perasaan saya. Pasal mic ni. Saya bang busuk. Busuk kan busuk tu. Cuba describe busuk tu macam mana. Try je, tak ada apa. Okay, sure. Serius. Ilah. Apa? Awak tak bau pun lagi. Ayah. Pasal jauh dengan awak. Muntah nanti. Ayah nak muntah nanti. Tahu sakit. Okey lah, soalan saya kat awak. Apa yang awak bubuh kat mic ni? Punggung kiki. Tu ni bagi punggung. Punggung kiki. Golek-golek. Saya tak percaya lah ni punggung dia. Betul bang punggung. Dok, bukan bau punggung ni. Bang punggung. Awak try bau. Ha? Awak try lah bau. Tak apalah. Try. Saya dah bau. Tak ada. Awak tak bau. Saya tak nampak pun awak muntah ke apa tadi. Ada lah, mana awak dengar saya muntah? Awak masuk rumah. Kenapa? Awak daripada luar tadi. Kan saya ambil mic atas kereta. Yelah. Kan kita bagi Cameron. Awak karaoke kat sana. Okey. Saya ambil lah. Lepas tu? Saya nak buat kelainan. Lepas tu awak kata awak ada ambil letak kat punggung kiki. Lepas tu awak dah bau. Tak muntah pun. Try lah bau lagi sekali. Confirmkan balik. Kita confirmkan balik. Lepas tu awak kata awak dah bau. Yes. Lepas tu awak cakap tadi tak boleh saya muntah nanti. Tapi awak dah bau kan? Bau lah lagi sekali. Tak apa, saya dah bau. Bau lagi sekali. Ayah, saya bau ni, saya muntah ya. Sungguh. Cuba awak bau je lagi sekali. Saya dah bau. Bau lah lagi sekali. Ayah tak nak. Mungkin suruh mak cak bau. Mak cap pula dah. Tak usah. Menipu. Tak ada apalah. Okay, last question. Makanan yang awak paling minat hari raya? Saya dah jawab kan? Apa? Lontong. Tak soalan lain ke? Mu macam apa ni? Soalan mengetik. Sama je. Kau apa? Dia tak tahu tanya kau apa dah. Ya tak sebenarnya baby. Betul membuat konten tu. Tanya soalan. Mu tak list kan soalan apa mu nak buat? Duduk telefon ni. Dia tak tahu kan baby dah cakap nak beli phone baru yang tak bagi. Apa tu? Sebab tak ada satu phone je. Tak banyak tengok lah kalau ada satu Apa phone. kena mengenai ni? Ada satu At phone. least awak hafal soalan tu. Baik saya hafal konten daripada hafal ni. Soalan tentang baju raya. Baju raya. Baju raya kali ni kalau apa yang? Tahun ni saya tak tahu kalau apa. Kita ambil soft yellow lah yang. Soft yellow. Saya okey je. Yellow Halia. Okey je. Sebab Kiki tahun ni baju Kiki. Sebab Kiki dia dapat baju raya juga. Color maroon. Color merah. Jadi nak bagi matchy-matchy, saya rasa tahun ni Kiki akan balik kita beraya. No. Akan ikut lah. Sebab takkan nak tinggal kat rumah seorang-seorang. Tinggal lah. Tak nak. Tinggal kat hotel. Sibuk lah ikut. Nak bawa pergi raya. Tak ada orang bawa kucing pergi raya.
Bau. 3, 2, 1, go! Vok ni. Ayah sakit. Gigi aku. Ayah. Okey, tak buat daily content. Dah jaga-jaga. Tak ada. Tak lagi awak bau. Ayah dah usah. Ayah, betul-betul. Yang tak awak. Tak buat. Busuk. Sebab saya spray longkang tu. Cakap Duduk pun. bukan awak je yang kena. Nanti saya nak buat dekat AI team juga esok. Busuk weh. Super. Jauh. Tak mahu kan? Tak apa dah. Mahu apa tadi? Oh, longkang. Busuk tengok ke? Saya tak tahulah benda apa yang awak bubuh. Saya bubur longkang. Saya blend tikus. Tikus pun tak berani acak-acak nak blend. Saya berani lah dengan tikus. Blend tikus. Nampak tikus Ini tikus. Busuk yang try bang. Tosik. Kita try bang. Tosik. Try lah. Tosik. Kejap je. Tosik. Sikit. Tosik. Tak nak. Saya tak makan Maggi. Tak nak makan. Ramen? Tak nak cakap. Maggi kan kena boycott sebab tu boleh makan. Apa tu? Oh, rela. Apa benda rela? Ramen tu. Ramen tak nak makan juga. Awak rela tak makan ramen daripada pilih makan ramen ke nak bau tu? Kalau makan ramen kena bawa ni ke? Baik saya makan ramen. Baik saya makan ramen awak cakap. Tak awak pilih. Awak pilih sekarang ni. Alamak, soalan saya apa ni? Kalau awak tak nak bau tu, awak tak boleh makan ramen. Okay, saya tak nak ramen. Tak boleh makan ramen. Janji. Tak nak ramen, tak sedap. Boycott. Awak suka makan ramen. Kalau Bila? saya nampak makan ramen, saya bagi awak bau tu. Pagi tak takut, saya dah sorok. Tak kisah, saya boleh cari. Cari. Sebab bila awak kerja, saya kat rumah. Okay. Saya boleh gantikan bau tu letak dalam perfume awak. Saya pernah letak dalam perfume awak. Bau sedap lagi. Saya tak pakai dah perfume. Biarkanlah. Saya tahu. Apa? Minta perfume ke bagi. Biar. Dah mu cakap itu. Tahu. Esok aku tahu dah. Okey, kalau gitu Aku baby, belilah mahal-mahal aku. Tak kira aku buang. kalau gitu baby nak letak apa? Spray tu dekat aircon dia bau satu bilik. Kamu duduk dalam bilik ni. Tak duduk. Kau baliklah rumah ni. Saya balik kampung. Kiki. Tinggal. Ikut awak lah. nak Kiki buat dah. apa. Ni. Yelah. Kau kat aircon. Awak duduklah sini dengan Kiki. Tak sembul Saya balik lah. kampung. Tak sembul lah. Saya sembul aircon kat office awak supaya awak tak pergi kerja. Office tu tak boleh masuk. Biarlah, saya boleh masuk lah. Saya ada kad tu. Tak boleh masuk. Mu mari office tu, bawah tu yang dekat tempat akses tu pun kena tak lepas lah. Nak pergi level berapa? Untuk apa? Kena tak boleh jawab dah. Kena tak lepas masuk dah. Okay lah. By the way, konten saya je saya nak prank mic busuk ke awak. Sumpah busuk gila. Padan muka sebab selalunya kalau saya buat prank awak kenakan saya balik. Hari ni awak tak lebih datang ni. Tak apalah. Kita tunggu behind the scene. Saya akan Apa? sambung konten Tak ini payah dengan lah. konten saya pula. Saya akan make sure hari ni juga dia bau. Tak payah lah. Bye-bye. Tak payah lah.